Ada 5 perkara SBP dan MRSM tengok sebelum ambil pelajar. 90% ibu ayah tak tahu pun. Ini rahsia sebenar. Webinar percuma ini akan buka semuanya. Free je, tapi limited seat. Teacher ingin menjemput mak dan ayah yang serius nak bantu anak bersaing masuk SBP dan MRSM ke webinar percuma. Teacher akan tunjukkan dalam masa 1 jam cara mohon SBP dan MRSM yang betul, step by step. Portal mana nak masuk, borang mana untuk program apa, bila nak mohon. Kemudian, apa kriteria yang dinilai oleh sekolah? PBB, TP5 hingga TP6, PAJSK, co-curriculum, kepimpinan, format ujian saringan, PKSK dan UKKM. Soalan macam mana? Subjek apa? Bila ujian ini dijalankan? Kemudian kita nak kena tahu tarikh penting yang mak ayah kena tahu. Permohonan, ujian, keputusan, rayuan, semua ni dalam satu timeline. Okey, dan terakhir, apa sebenarnya peranan mak ayah dalam persediaan anak? Apa nak buat dari sekarang kalau anak tahun 4, 5 dan 6? Tarikh webinar percuma ini akan diberitahu dalam WhatsApp, platform secara online. Lock slot hari ini tahu, tempat terhad. Klik link sekarang.